Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rishad Hakimi, Metrik 081095. Hari ini saya nak bentangkan kepada semua tentang tajuk yang saya pilih, iaitu saya ambil tentang kesihatan. Tajuknya ialah Health is Everywhere, Nadi Kehidupan di Hutan Bandar Mutiara ini. Hutan Bandar Mutiara ini terletak di kawasan di tempat asal saya, iaitu di Johor Bahru, di Skudai, Johor Bahru. Baik, yang pertama saya nak menerangkan tentang creative approach. Saya pilih Hutan Bandar ni sebab lokasi kawasan Hutan Bandar ni memamerkan hubungan antara manusia, alam semesta dan gaya hidup sihat. Konsep health is everywhere diterjemahkan melalui elemen-elemen yang wujud secara semula jadi, tanpa perlu mengatur atau mereka situasi tertentu. Yang kedua ialah technical decision. Semua gambar yang diambil menggunakan telefon pintar sahaja dengan percayaan semula jadi tanpa suntingan, bagi memastikan warna yang realistik dan juga suasana yang autentik. Komposisi seperti rule of third, leading lines dan framing digunakan sebagai memastikan imej yang lebih menarik. Equipment yang saya guna ialah telefon pintar, tripod, cahaya semula jadi, cahaya matahari dan juga dan itu saja. Yang keempat ialah post processing workflow. Selepas proses penggambaran, setiap gambar dipilih berdasarkan komposisi dan ketajaman imej. Penyuntingan dilakukan secara minimum dengan melaraskan kecerahan, kontras, bayang-bayang, shadow, warna dan juga ketajaman. Tujuan penyuntingan adalah untuk mengekalkan keaslian gambar tanpa mengubah kandungan asal. Baik, gambar pertama saya ialah gambar langkah pertama menuju kesihatan. Ini merupakan laluan berjalan kaki yang menunjukkan bahawa dikelilingi oleh pokok-pokok, flora dan fauna. Jadi ini menunjukkan hubungan yang rapat antara manusia dan juga alam semula jadi. Gambar kedua ialah ketenangan penyokong kesihatan. Di Hutan Bandar ni dia ada satu kawasan yang ada tasik, dan pada saya tasik tu, bila saya ambil gambar tu, saya boleh menggambarkan bahawa tasik tu adalah tempat untuk kita cermin diri kita tentang kesihatan, tentang tahap kesihatan kita. Baik, seterusnya ialah gambar alat senaman. Dekat Hutan Bandar ni, bila setiap kali kita berjoging, kita akan nampak ada beberapa alat senaman, dan alat senaman ni boleh memberi ruang atau peluang kita untuk menguatkan otot ataupun untuk menguatkan otot dan juga merasa menggunakan alat-alat senaman di tempat awam ini. Gambar keempat pula ialah gambar cahaya matahari. Cahaya alam semua kehidupan. Cahaya matahari ni menunjukkan bahawa waktu pagi sudah menunjukkan waktu untuk kita bangun, dan cahaya matahari merupakan harapan untuk kita di setiap hari kita. Gambar yang kelima pula ialah tentang kesihatan bersama alam. Gambar kelima ni merupakan gambar yang menunjukkan laluan kita sangat terbuka dengan alam, dan ini membuktikan bahawa bila kita berjalan di tempat yang punya alam semula jadi, kita tak akan melihat kepada skrin telefon. Jadi mata kita akan fokus pada alam semula jadi, dan ini dapat membantu kita mengurangkan masalah untuk meningkatkan tahap kesihatan mata kita. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih.